Jawatan inti amanah. Umar bin Abdul Aziz apabila dapat jawatan sebagai khalifah, tak boleh berdiri dia. Bukan kerana teringat banyak projek nak dapat, tak. Tak boleh berdiri, dia mengenangkan bagaimana bebannya jawatan khalifah sehingga orang pimpin dia balik rumah. Dia tak tahu, dia tak jangka dia naik. Sulaiman bin Abdul Malik apabila dia meninggal, jadi dia tulis surat pengganti dia, orang pun tak tahu. Jadi manusia zaman tu sistem bai'ah. Masuk ke dalam masjid, semua orang berkumpul, tunggu penyimpan mohon besar khalifah baca siapa pengganti. Ribuan rakyat tunggu, dia pun buka baca. Maka ini surat Sulaiman bin Abdul Malik Amirul Mukminin meninggal, telah memilih penggantinya ialah Umar bin Abdul Aziz. Jauh sikit lah dia sepupu dia. Lemah Umar bin Abdul Aziz. Padahal Umar bin Abdul Aziz sebelum tu orang dia hebat juga, bergaya juga orang dia, pakai cantik-cantik juga. Masa dia jadi amir biasa. Kemudian dia diangkat, orang papa dia naik atas mimbar. Kata sesungguhnya jawatan ini dah milik kamu orang semua. Kamu syurak lah, aku tak nak. Aku tak nak. Orang ramai kata sesungguhnya kami tidak redha jawatan ini melainkan engkau wahai Umar. Baru dia sambung. Dulu saya cerita pada tuan-tuan apa? Raja bin Haywah, dia penasihat Umar bin Abdul Aziz. Satu orang yang saleh. Dia ada penasihat yang sangat saleh. Raja dulu masa dia jadi gubernur ni macam menteri lah, dia jadi gubernur di Madinah. Raja pernah beli baju kat dia, harga dia 400 dirham. Dia pegang baju, dia kata bagus tapi murah. Masa dia duit banyak. Satu hari bila Raja pergi beli baju semasa dia jadi khalifah nombor 1, harga dia 4 dirham. Dia pegang, dia kata bagus Raja tapi mahal. Penasihat dia ni orang saleh, tapi penasihat dia menangis. Dia kata wahai Amirul Mukminin, dia takut teringat bahawasanya dulu pernah aku beli baju kau 400, kau kata murah. Sekarang kau jadi Amirul Mukminin khalifah, kau kata mahal, 4 dirham je. Sebab tu dia terkenal dengan kata-kata, dia kata ya Raja, inna li nafsan tawaq. Wahai Raja, sesungguhnya aku adalah satu orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa inginkan lebih. Aku teringin nak berkahwin dengan anak bapa saudaraku, sepupuku Fatimah binti Abdul Malik. Allah telah kahwinkan aku. Aku ada teringin nak jadi gubernur, Allah telah lantik aku. Kemudian terlintas dia nak buat islah tentang jawatan khalifah, Allah telah beri jawatan khalifah. Yang tinggal pada hari ini wahai Raja, keinginan aku untuk menjadi ahli syurga, dan aku harap wahai Raja, aku menjadi ahlinya. Itu terkenal disebut nafsan tawaqah, jiwa yang sentiasa meningkat. 2 tahun Umar Abdul Aziz memerintah kerajaan Bani Umayyah ataupun dunia Islam, sehingga hari ini orang menyebut Umar bin Abdul Aziz. Mungkin ada orang memerintah 30 tahun tak ada siapa sebut, seperti Islam Karimo di Uzbekistan. Nama dia Islam, tapi dia orang semayang, dia duduk di luar tengok siapa yang patut dia tangkap.